Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Ahmad dan rakan di sini Saya Muhammad Azmin bin Abdullah. kami di sini ingin berbincang tentang gagal sekali bukan selamanya. Okey Azmin, saya ada beberapa soalan untuk awak tentang awak. Okey, soalan pertama, apakah perasaan anda ketika Azmin gagal dan bagaimanakah cara Azmin bangkit? Perasaan pertama saya bila saya gagal, of course, rasa sangat sedih, rasa kecewa. Yelah kan, sebab benda kita dah usaha, semua benda kita dah usaha, tapi gagal macam tu je. So, tak sama dengan apa yang kita latihan, dengan apa yang kita buat dalam pertandingan. Dah contoh pertandingan lah. Biasanya pertandingan, lain kita usaha, lain kita buat. Contoh dalam latihan, kita semua perform sangat, buat apa-apa semua padu, dipuji. And then bila dalam game, drop. Saya tak ada apa-apa, dia kira gagal. Dan apa yang jadi sumber untuk saya terus kuat tu adalah doa daripada ibu bapa saya. Of course, saya minta pesanan dari ibu bapa saya. Ibu bapa saya beri saya sokongan, beri saya semangat untuk saya bangkit balik. Itu jadi semua tahun saya untuk saya terus bangkit. Saya suka jawapan awak. Okey, soalan seterusnya. Pernah tak masa awak rasa gagal tu kan, awak rasa macam nak hampir putus asa, lepas tu cara awak elak rasa nak putus asa tu macam mana? Cuba terangkan. Tipu lah nak cakap apa benda kita usaha semua gagal. Tipu nak cakap kalau kita tak kecewa. Sumpah saya kecewa sangat-sangat. Apa yang saya buat untuk lawan rasa kecewa tu adalah berdoa pada Tuhan. Saya cari Tuhan, saya cari jalan, saya berdoa, terus berdoa, berikan saya tunjuk, berikan saya jalan untuk saya terus bangkit. And then daripada doa tersebut, Alhamdulillah, semuanya dimudahkan. And kita kena terus berdoa lah, berdoa. Apa saja yang kita buat ni, kita tetap kena cari Tuhan kita, kena cari sumber kita. So, saya setuju dengan jawapan awak sebab yelah kan, Tuhan kita kenalah sentiasa dengan dia. Betul, sentiasa cari dia. Apa-apa pun kita kenalah dengan Tuhan. Okey, boleh teruskan dengan soalan seterusnya? Boleh. Soalan seterusnya, menurut anda apa pendapat Azmin untuk orang yang selalu macam anggap gagal ni adalah penambah, bukan untuk permulaan? Pada pendapat saya kan, untuk orang-orang yang anggap perjalanan utama diorang ni gagal ni sebagai penambah diorang adalah disebabkan diorang tak ada sokongan daripada sesiapa. Contoh sebab diorang ni, contohlah orang introvert, dia bersendirian, dia tak ada sumber diorang untuk bagi diorang semangat. Contohlah orang ni dari broken family ke, dia tak ada apa-apa, tak ada siapa nak berikan dia pesanan, semangat. And then itu yang saya rasa menyebabkan dia anggap apa yang dia perjuangkan selama ni sia-sia jadi penamat dalam hidup dia. Betul, kita tidaklah ingat apa cari kawan-kawan. Betul, cari kawan. Kita dah tanya, betul, tanya ibu ke, apa dapat motivasi kan. Selain kawan-kawan, kaunseling pun ada. Kita boleh cari kaunseling. Banyak kaunseling di sekolah ada, di luar, di mana-mana saja boleh kita cari kaunseling. Tak pun kita cari orang yang lebih tua daripada kita. Sebab orang yang lebih tua daripada kita ni banyak pengalaman. Dia dah lalui macam-macam benda sebelum kita. Betul. Okay, kita lanjut ke soalan seterusnya. Apa perkara yang paling berharga masa Azmin belajar daripada kegagalan tu? Perkara paling berharga sekali, semestinya sangat-sangat gembira lah. Itu paling saya hargai sangat-sangat. And then pujian dari ibu bapa saya, pujian dari ibu bapa saya membuatkan saya semangat. Saya rasa bangga, saya dapat bangga dengan diorang. Faham tak? Diorang bangga dengan saya sebab saya dapat bangkit dari selamat tu. Itu yang membuatkan saya bangga lah. Sebab ibu bapa saya bangga dengan saya bangga dengan diri saya sebab dapat bangga dengan ibu bapa saya. Bagus soalan sebenarnya sebab jawapan sebenarnya sebab yelah saya mungkin kat luar sana tu diorang tak buat macam Azmin. Saya harap yang tengok ni dapatlah pengajaran daripada Azmin, cara dia buat kan. InsyaAllah boleh. Okay, macam mana Azmin nak bezakan gagal dengan belum berjaya? Okay, cara saya bezakan gagal dengan belum berjaya ni, gagal ni apa yang kita dah usaha.
apa yang kita dah usaha, and then bila satu hari kita nak buat benda tu, kita gagal. Untuk belum berjaya pula, kita masih usaha, tak belum sampai hari yang kita nak buat, kita masih belum buat lagi apa yang kita usaha tu. Itu pendapat saya lah tentang gagal yang belum berjaya. Soalan seterusnya, saya rasa saya tak ada cakap apa-apa tentang jawapan soalan tadi. So kita bolehlah ada soalan seterusnya kan? Boleh. Ya, soalan seterusnya, apa yang menjadi sumber untuk Azmin untuk tidak mengalah sebab gagal dan tidak berputus asa lah sebab dah gagal kan? Of course, dari awal saya dah cakap, ibu bapa saya yang sangat menjadi sumber kekuatan saya. Diorang ni ada dari saya, antara saya susah, senang, semua diorang ada dengan saya. And itulah menjadi sumber untuk saya sangat-sangat kuat. And then tak kecuali Tuhan yang beri saya semangat balik, Tuhan yang beri saya pedoman balik, bagi saya kesenangan balik untuk lawan kegagalan. Ibu bapa di luar sana mestilah kena support anak dia kan. Betul. Mungkin ibu bapa ni juga kena fahami anak dia mereka sendiri. Sebab kebanyakan ibu bapa ni ada yang tak faham anak sendiri, sebab mungkin salah satunya anak dia pendiam lah kan, jenis tak berkongsi dengan keluarga. Mungkin itu salah satu sebab. Saya harap ibu bapa di luar sana fokuslah peka kepada anaknya. Okay. Soalan seterusnya adalah kalau boleh bantah balik, Azmin nak bantah balik ubah cara gagal tu ataupun Azmin biarkan je gagal? Semestinya saya nak ubah. Kalau boleh, usaha dari awal tu saya buat tu tak ada gagal. Sebab saya tak nak rasa down bila saya gagal tu. Saya jenis orang yang macam down lah, cepat down. Kalau gagal buat satu benda, saya cepat koyak orang kata. So kalau boleh ulang, patah balik masa, sebelum gagal tu lagi, saya dah cari sumber untuk saya terus bangkit tu, usaha yang saya boleh buat sebelum saya gagal. Kalau saya lah kan, saya biar je sebab nak buat dia jadi pelajaran lah kan daripada kita. Salah tu siapa kan? Kalau awak fikir macam tu, kira salah juga. Sebab bila awak biarkan diri awak kesalahan, bila kawan-kawan awak, contohlah, awak dah kesalahan tu, kawan-kawan awak tak ada dengan awak, awak jadi macam mana? Tu kawan kan? Tapi mungkin dia boleh buat jadi boleh buat jadi dia pelajaran kan untuk saya, tak buat ataupun tidak kan. Itu pendapat saya sajalah. Dapat masing-masing kan? Boleh juga ke sampai. Okay, soalan terakhir. Apakah nasihat anda untuk penonton-penonton di luar sana supaya tidak gagal ataupun berputus asa? Okay. Nasihat saya ialah hidup ni bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita usaha untuk bangkit balik. Kegagalan ni bukan penamat. Ia hanyalah permulaan kepada sesuatu yang lebih baik. Setiap kali kegagalan membawa kita satu langkah lebih dekat dengan kejayaan. Asalkan kita tak putus asa, ingat, gagal sekali bukan selamanya. Jadikan kegagalan hari ini sebagai guru anda untuk esok yang lebih berjaya. Okay, terima kasih Azmin. Itu je lah semua soalan saya yang saya nak beri kepada kamu kan. Sampai sini sajalah kita orang punya perbincangan. Dan saya harap penonton-penonton di luar sana dapat pengajaran yang apa yang kita bincangkan ni, kita orang bincangkan. Semoga jawapan-jawapan saya dari soalan-soalan tadi, jawapan-jawapan saya dapat membantu anda sedikit sebanyak untuk hidup anda lebih berjaya untuk masa akan datang. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.